Apakah itu resin epoksi dan bagaimana ia dibuat? Hai pencinta kejuruteraan, pernahkah anda terpesona dengan meja kayu yang mempunyai sungai resin berkilauan, lantai dengan kemasan seperti cermin atau bahkan membaiki sesuatu dengan gam yang sangat kuat? Kemungkinan besar anda sudah pernah berjumpa dengan resin epoksi. Ia kelihatan seperti magic, berubah daripada cecair likat menjadi bahan pepejal, tahan lama dan sangat berkilau. Tetapi, bagaimana transformasi ini berlaku dan apakah sebenarnya resin epoksi itu? Resin epoksi pada asasnya ialah sejenis polimer termoset. Dan apa maksudnya dalam istilah yang lebih mudah? Bayangkan, ia seperti plastik istimewa, berbeza daripada sesetengah plastik yang boleh dicairkan dan dibentuk semula berkali-kali seperti botol PET yang bersifat termoplastik. Resin epoksi apabila sudah diawet atau mengeras, tidak boleh dicairkan semula atau diubah bentuknya lagi. Dengan haba, ia menjadi bahan yang kekal keras dan tahan lasak. Ciri utama resin epoksi ialah ia biasanya datang dalam dua komponen cecair yang berasinan yang apabila dicampurkan dalam nisbah yang betul akan bertindak balas secara kimia dan mengeraskan tindak balas itu yang kita panggil sebagai proses pengawetan. Inilah yang memberikan sifat-sifat hebat seperti kekuatan, ketahanan lama dan lekatan yang kuat. Tetapi untuk memahami bagaimana ia berfungsi, kita perlu tahu apa kandungannya. Jadi, apakah bahan-bahan magic ini? Untuk membentuk resin epoksi, kita memerlukan dua bahan utama yang dicampurkan untuk menghasilkan bahan akhir, resin itu sendiri, yang juga dikenali sebagai bahagian A dan pengeras, juga dipanggil bahagian B atau pemangkin bahagian A. Resin ini secara kimia dikenali sebagai prapolimer atau oligomer. Kebanyakan resin epoksi yang biasa digunakan dihasilkan daripada tindak balas antara satu bahan yang dipanggil bisphenol A dan epichlorohydrin. Tapi jangan risau tentang nama-nama yang kompleks itu. Yang penting di sini adalah untuk faham bahawa gabungan ini membentuk molekul yang mempunyai kumpulan epoksi di hujungnya. Bayangkan, kumpulan epoksi ini seperti lengan atau cangkuk yang sedang menunggu untuk berhubung dengan molekul lain. Struktur molekul inilah yang memberikan resin epoksi keupayaan untuk bertindak balas dan membentuk rangkaian tiga dimensi yang pejal. Tanpa komponen kedua, resin akan kekal dalam keadaan cecair dan tidak akan pernah mengeras sepenuhnya. Tetapi, jika resin itu sendiri tidak mengeras, apa yang membuatkannya menjadi begitu tahan lasak? Di sinilah komponen kedua yang penting berperanan, iaitu pengeras atau pemangkin bahagian B. Inilah ejen yang akan mengaktifkan resin dan membuatkannya mengeras. Pengeras yang paling biasa untuk resin epoksi ialah sebatian kimia yang dikenali sebagai polyamida atau anhydride. Fungsi bahan-bahan ini adalah untuk bertindak balas dengan kumpulan epoksi yang terdapat dalam resin. Bayangkan, resin itu mempunyai beberapa cangkuk dan pengeras pula mempunyai beberapa gelung yang boleh dipasang dengan sempurna. Apabila anda mencampurkan kedua-duanya dalam misbah yang betul, cangkuk dan gelung ini mula bersatu membentuk satu rangkaian molekul yang kompleks dan saling berhubung. Rangkaian inilah yang memberikan bahan yang telah mengeras itu kekakuan, ketahanan kimia dan kekuatan mekanikalnya. Nisbah campuran antara resin dan peneras adalah sangat penting. Ini kerana jika anda meletakkan terlalu banyak satu dan terlalu sedikit yang lain, tindak balas pengerasan tidak akan berlaku. Dan resin boleh menjadi melekit, lembut dan tidak mencapai kekuatan maksimumnya. Dan bagaimana dua cecair ini boleh berubah menjadi bahan yang begitu pejal dan tahan lama? Proses penerasan resin epoksi adalah satu tindak balas kimia yang menarik. Dipanggil pengpolimeran. Khususnya pempolimeran penambahan atau dalam beberapa kes melalui pembukaan cincin. Apabila resin atau bahagian A dan pengeras atau bahagian B dicampurkan, molekul-molekul pengeras mula menyerang cincin epoksi pada molekul resin.
Ini membuka cincin-cincin tersebut dan membolehkan ikatan kimia baru terbentuk. Ikatan-ikatan ini bukanlah ringkas tetapi membentuk satu rangkaian 3 dimensi yang kompleks seperti sarang labah-labah yang sangat kuat yang saling bertautan ke semua arah. Inilah sebab mengapa resin epoksi yang telah mengeras menjadi sangat keras dan tahan lasak. Semasa tindak balas ini, sesuatu yang sangat penting berlaku, iaitu pembebasan haba. Proses ini adalah eksotermik. Maksudnya ia membebaskan tenaga dalam bentuk haba. Anda juga boleh merasakan bekas campuran itu menjadi panas. Itulah sebabnya, jika anda mencampurkan sejumlah besar resin, ia boleh menjadi terlalu panas dan mengeras dengan sangat cepat. Kadang-kadang, ia juga boleh berbuih atau retak. Masa pengerasan iaitu masa yang diperlukan untuk resin mencapai kekerasan dan sifat akhirnya. Ia boleh berbeza dari beberapa minit hingga beberapa jam, bergantung pada jenis resin dan pengeras yang digunakan, suhu persekitaran dan jumlah campuran. Sebaik sahaja rangkaian 3 dimensi itu terbentuk sepenuhnya, resin tersebut telah mengeras dan tidak boleh dikembalikan ke keadaan asalnya lagi. Di manakah sebenarnya kita boleh jumpa resin epoksi dalam kehidupan seharian kita? Apakah aplikasi utamanya? Sifat serbaguna resin epoksi adalah salah satu kelebihannya yang terbesar, menjadikannya sangat penting dalam pelbagai sektor. Salah satu aplikasi yang paling ketara dan menarik dari segi estetik adalah dalam penciptaan karya seni dan hiasan. Seperti meja river tables yang terkenal, iaitu meja dengan aliran resin seperti sungai, barang kemas serta salutan untuk permukaan meja dan lantai. Keupayaannya untuk diwarnakan dan membenamkan objek membuka dunia kemungkinan kreatif. Namun, penggunaannya jauh melampaui aspek estetik. Dalam industri pembinaan, resin epoksi digunakan sebagai pelekat untuk konkrit, mortar dan juga sebagai salutan untuk lantai industri dan kediaman, menawarkan ketahanan tinggi, tahan lelasan, bahan kimia dan hentakan. Fikirkan tentang garaj, kilang dan hospital. Banyak tempat seperti ini menggunakan lantai epoksi kerana ketahanannya dan mudah dibersihkan. Ia juga sangat penting dalam pembuatan bahan komposit seperti gentian karbon dan gentian kaca. Berfungsi sebagai gam yang melekat dan mengeraskan gentian untuk membentuk komponen yang ringan dan sangat tahan lasak. Digunakan dalam kapal terbang, kereta lumba, bot dan peralatan sukan. Dalam bidang elektronik, resin epoksi digunakan untuk mengkapsulkan komponen sensitif, melindungi mereka daripada kelembapan, habuk dan hentakan mekanikal sekaligus memastikan ketahanan papan litar dan peranti lain. Selain itu, ia merupakan pelekat struktur yang kuat, mampu melekatkan pelbagai bahan dengan kekuatan yang mengagumkan. Ia juga digunakan dalam pembaikan otomotif, lapangan terbang, penerbangan dan juga dalam projek-projek di rumah. Dengan bahan yang begitu serba boleh dan tahan lasak, adakah penggunaan resin epoksi itu selamat dan mudah? Walaupun resin epoksi adalah bahan yang menakjubkan, adalah penting untuk menggunakannya dengan berhati-hati dan mematuhi saranan daripada pengeluar. Oleh kerana ia merupakan bahan kimia dalam bentuk cecair, ia boleh menyebabkan iritasi pada kulit, mata dan saluran pernafasan. Oleh itu, penggunaan PPE adalah sangat penting. Sarung tangan nitril, cermin mata keselamatan dan di kawasan tertutup atau kurang pengudaraan, topeng pernafasan yang sesuai adalah sangat diperlukan. Pengudaraan di tempat kerja adalah faktor yang sangat penting untuk menghilangkan wap yang boleh disedut. Selain itu, nisbah campuran yang tepat antara resin dan pengeras adalah sangat penting. Sebarang kesilapan boleh menjejaskan kualiti pengerasan, menyebabkan bahan menjadi melekit, rapuh atau tidak mencapai sifat maksimumnya. Suhu persekitaran juga mempengaruhi masa pengerasan, mempercepatkan pada hari panas dan melambatkan pada hari sejuk. Oleh itu, sentiasa rujuk helaian teknikal produk dan arahan pengeluar untuk memastikan kerja yang selamat dengan hasil yang dijangkakan.
Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Jadi, adakah anda pernah mengalaminya? Ada pengalaman dengan resin epoksi? Pernahkah anda mencipta sesuatu yang menakjubkan atau pernahkah anda menemui resin ini dalam produk yang anda tidak sangka? Aplikasi resin epoksi yang mana paling mengejutkan anda? Tinggalkan di ruangan komen kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini, ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.